Sejujurnya saya merasakan suatu pengiktirafan yang tinggi kepada anak pangko. Terutamanya saya akui kita anak-anak pangko yang bukannya daripada kategori usahawan, tetapi bila dinobatkan sebagai usahawan, kita merasakan ia suatu pengiktirafan yang terbaik kepada anak pangko, terutamanya dalam industri pelancongan. Kita sekarang ni mempunyai seramai 38 orang anak pangko. Kebanyakannya 95% lah, 99% anak pangko yang kita panggil untuk membantu kita dalam industri ini. Dan insyaAllah pada tahun 2026 kita menjangkakan agar lebih ramai anak pangko yang boleh bersama dengan kita dan menjadi usahawan dalam industri pelancongan. Kita akan ke arah satu lagi tahap yang mana kita akan menjadi salah sebuah resort yang mempunyai kategori Muslim friendly, yang mana Muslim friendly ini adalah satu daripada yang dinyatakan oleh PMX agar perbanyakkan Muslim friendly kepada industri pelancongan, terutamanya resort-resort di Malaysia. Itu target kita. Dan kita mengharapkan dengan sokongan MARA yang selalu membantu kami dalam PIO, ianya akan lebih memudahkan untuk menaik taraf pangko wilayah kepada satu resort yang bertaraf Muslim friendly. Itu hasrat saya.